Berita melaporkan tabung haji ni umum dividen 3.25%, dikatakan prestasi terbaik sejak 2018. Apa salahnya kalau berita lapor dividen tabung haji ni meningkat 0.15% berbanding tahun sebelumnya? Saudara, saya tak tahulah apa yang terbaik dengan peningkatan 0.15% ini, di mana jika seseorang itu ada simpanan RM10,000, dia hanya akan dapat RM15 peningkatan hibah tahunan berbanding tahun sebelumnya. Berbeza pada zaman Perikatan Nasional, di mana sewaktu kita mewarisi kerajaan, hibah pada waktu itu adalah 1.25% pada 2018 dan berjaya ditingkatkan semula kepada 3.10% pada tahun 2020. Waktu itu jika sesiapa ada simpanan RM10,000, dia akan dapat peningkatan hibah RM185. Saudara dan saudari, kerajaan Madani ini hanya tahu manipulasi angka, sedangkan realitinya peningkatan hibah yang diperumum ni hanya RM15 je, yang dikatakan prestasi terbaik sejak 2018 sewaktu zaman NON. Apa pandangan rakyat Malaysia? Hamba rasa lucu tak dengan pengumuman ni? Saya bukan saja lucu, saya rasa sebab.